Okey, kita tengok video uli tepung. Video ni mungkin ada 2 ataupun 3 bahagian. Ini bahagian pertama. Kita nak uli tepung sebanyak 6 kilo. Okey, tepung 6 kilo, susu, air 3 liter, margarin dalam 150, garam dalam 100 gram. 1 kilo 20 gram. Okey. Tepung, air, susu, garam dan margarin. Okey. Okey, mula-mula kita masukkan garam. Garam 6 sudu. 1 sudu dalam 20 gram. 1 2 3 4 5 6. Kedua air 1 liter. Dua liter. 6 kilo 3 liter. Okey. Air ni saya guna air masak. 3 liter 6 kilo. Lepas tu, telur. Telur 3 biji. Telur 3. Okey, telur 3. 1 2 3. Seterusnya susu. Susu ni 6 kilo saya letak 3 suku. Separuh lebih. Okey. Separuh lebih. Garam, susu, telur, air. Dan kita kacau. Kacau ni. Bagi rata. Lepas tu kita masuk tepung 6 kilo. 1 2 5 6. Dan seterusnya margarin 150 gram. Okey. 150 gram. Okey, bersambung di bahagian kedua.